Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naufal dan saya Nur Amanda Sofia, wartawan MyZN TV anda. Hari ini kami berada di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu bagi membuat liputan program Karnival Buku Budaya dan Semarak Jawi 2026 yang berlangsung bermula 25 Julai hingga 1 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk seisi keluarga. Antaranya jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, A Language a Day, persembahan ukulele, pertandingan busana tradisional tadika dan banyak lagi. Mari kita bersama-sama melihat kemeriahan program ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Sokongan promosi secara berterusan yang dijalankan oleh Rakan Strategi PPAT iaitu SMO Bookstores yang telah 3 tahun bersama kami. Maka dengan seperti atas bismillahirrahmanirrahim saya dengan rasminya sukacita untuk merasmikan Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026. Sekian banyak. 3, 2, 1, dipersilakan yang berbahagia Datuk. Apakah harapan Datuk terhadap penganjuran Karnival Buku dalam usaha melahirkan generasi yang menghargai kepelbagaian budaya? Kita nak lahirkan satu generasi yang bijak pandai. Bukan hanya pegang gadget je dapat semua tahu, tetapi melalui buku banyak ilmu yang kita dapat. Dan pesta yang macam ni membuka ruang dan peluang kepada semualah, termasuk adik nama apa? Amanda. Amanda, termasuk Amanda juga banyak dapat belajar kan? Apa yang paling best kat sini? Buat apa? Baca buku. Baca buku, selain daripada baca buku? Macam-macam kan? Dapat makan, dapat belajar bahasa, dapat belajar buat tulisan Jawi. Kita memang banyak program-program yang kita buat pengisian di sini untuk nak menarik minat semualah untuk membaca. Ya, budaya membaca sangat penting ya. Bukan saja baca buku tetapi juga baca adalah Al-Quran pun kita digalakkan sebenarnya wajib ya baca Al-Quran. Terima kasih Datuk. Sama-sama kasih.